Manusia 8 bilion kan? Serangga berapa? Tak tahu. 100, 200. Sebanyak bintang di langit. Dianggarkan bahawa serangga yang yang ada wujud lah dekat atas muka bumi ni adalah sebanyak 10 quintillion. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya nak ucapkan selamat kembali menonton episod terkini The Patriot Podcast. Bersama dengan sebelah saya ni ialah saudara Syamil Hafiz bin Sheikh Kamaruddin, betul? Betul. Beliau yang tak kenal, Nama kalau bapak aku pun kau sebut. nama biasanya influencer kan. Kali ni saya nak jemput sikit sebab saya nak perkenalkan orang yang di belakang artikel Science Patriot dan juga editor buku-buku Science Patriot. Inilah dia, saudara Syamil Hafiz. Jadi tak adalah bagi saya kalau kita jemput influencer besar, doktor-doktor. Jadi saya nak perkenalkan wajah-wajah di sebalik penubuhan The Patriot. Jadi dekat depan saya ni mungkin anda tanya adalah buku-buku sains yang ada di antaranya disunting sendiri oleh saudara Syamil Hafiz. Beliau juga ialah penulis portal Patriot, artikel-artikel sains yang saya kira sangat-sangatlah. Biasanya beliau akan tulis tentang konten-konten yang agak benda sains yang mind blown. Jadi pertama saya nak Syamil, Assalamualaikum, selamat datang ke studio podcast. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Mi sebab jemput aku untuk hadiri podcast Patriot ni. So Topik dia indahnya sains. Topik kita indahnya sains kan untuk hari ni. So untuk pengetahuan korang semua, saya adalah salah seorang staff penulis portal dan juga pernah bertugas untuk edit buku-buku sains kita lah. Adalah antaranya beberapa. Kalau korang selak-selak buku-buku sains TV tu kan, akan nampak lah penyunting tu Syamil Hafiz kan. So dalam topik kita indahnya sains ni, dia agak luas lah, tapi fokusnya adalah pada dunia haiwan ni Ya, sebab dengan cerita kau tengah siapkan buku pasal haiwan lah. Hoi, memang buku ni memang ambil sedikit masa lah untuk disiapkan. Sebabnya bukan masalah dengan fakta, tapi lebih kepada masalah dengan gambar tu kan. Agak susah sebenarnya kita nak cari buku-buku ataupun gambar-gambar haiwan yang tanpa ada copyright ni kan. Biasanya memang kita kena minta kebenaran lah daripada jurugambar tu kan. So itu adalah salah satu sedang dalam usaha lah kan. Sebab yalah, kebanyakan jurugambar ni dia orang ni orang luar negara. So maybe time zone dia tak sama dengan kita. So maybe terlepas email ke kan. So sebab itulah buku ni ambil sedikit masa. Jadi kau okey kan kalau aku fokuskan, walaupun tajuk dia indahnya sains, mungkin aku boleh letak tukar tajuk sikit kepada Animal Kingdom ke apa kan. Indahnya sains Animal Kingdom kan. Topik-topik lain boleh cerita di masa depan. Kita fokuskan kepada dunia haiwan. Boleh kan? Boleh. Tak masalah. Okey. Soalan aku paling umum untuk kalau kita mulakan. Dalam banyak-banyak spesies haiwan yang menarik, aku rasa dalam lebih kurang 200-300 artikel kau pasal haiwan yang kau tulis, yang mana kau rasa paling menarik perhatian kau lah? Aku nak kau pilih 3. Aku tak boleh pilih 3, tapi aku boleh pilih 1. Okey, satu pun satu lah. Okey, antara banyak-banyak artikel haiwan yang pernah aku tulis lah kan, ada yang itu semua boleh kata kategori biasa je. Tapi ada satu yang menarik yang jarang lah aku tulis ataupun sebutkan tentang haiwan, iaitu adalah sejenis serangga yang kita kenali sebagai semut. Okey, semut. Kenapa semut? Semut bersatu hura-hurim kan. Semut ni dia ada banyak kelebihan ni tau. Banyak kelebihan dan banyak jenis dia. Dan setiap spesies semut ni kan, dia mempunyai dikurniakan dengan kebolehan yang aneh-aneh yang kadang-kadang kita tak tersangka pun. Yang aku memang tak pernah tulis tau pasal ni. Contoh? Memang aku simpan untuk buku je. Contoh? Bagi 1-2 contoh apa yang menarik spesial dia, kelebihan. Okay. Nak tahu ni. Satu, semut ni, ini secara umum lah. Semut ni secara umumnya dikenali sebagai superorganism. Organisma super. Kenapa dia digelar sebagai superorganism? Sebab
selain daripada struktur hierarki di dalam koloni dia, semut hidup dalam koloni tau. Sama seperti lebah, sama seperti anak-anak. Tapi semut ni dia ada semut dengan anak-anak ni lah, dia ada special sikit. Dia orang ada tugas-tugas khas yang dibuat oleh setiap lapisan dia punya kasta tu kan. Dan tahu tak, kita tahulah bahawa semut tu dia ada ratu lah sebagai ketua kan. Dan yang lain-lain tu adalah pekerja, dan dia punya pembahagian tugas tu adalah berdasarkan daripada saiz dia. So, jika saiz semut tu besar, kebarangkalian untuk dia dijadikan tentera ataupun pengawal lah dalam koloni tu kan. Manakala yang kecil-kecil ni dijadikan sebagai pekerja. So kalau aku jadi tentera dah semua. Boleh jadi. Boleh jadi. Sebab apa? Ada spesies semut yang dia punya semut tentera lah. Iaitu carpenter ants. Carpenter ni dia semut yang ada duduk dekat atas pokok dan sebagainya kan. So ada spesies semut carpenter ants yang jadi tentera ataupun major ni kan. Dia tugas dia adalah untuk gunakan kepala dia yang berbentuk bulat tu untuk tutup pintu tu. Oh. Itu sahaja tugas dia. Bayangkan, itu sahaja tugas dia. Macam menjadi Pak Gad lah. Pak Gad kepada koloni. So macam mana kalau dia punya kawan-kawan koloni dia ataupun adik-beradik dia nak masuk ke dalam tu kan? Dia kena gunakan antena dia untuk ketuk-ketuk kepala Pak Gad tu. So bila dia guna antena tu kan, so adalah kod-kod diorang sendiri yang tersendiri tau. So bila dia ketuk tu, barulah Pak Gad tu akan buka kepala. So kalau macam pelik dia, macam ada serangga lain ke yang lalu kan, Pak Gad tu terus ke belakang dan gigit haiwan ataupun serangga tu tadi. Itu boleh kata itu satu dia punya special kan. Maksudnya tugas dia ada tugas yang tersendiri. Dan malah saintis pernah merekodkan bahawa ada semut yang tugas dia adalah untuk membuang bahan buangan ataupun sampah lah. Sampah-sampah ataupun makanan-makanan. Let's say lah, haiwan kalau kita makan mestilah ada kulit dia, ada tulang dia dan sebagainya. So kalau semut tak boleh makan, dia kena buang lah benda tu. Daripada sebab apa, semut ni hidup dalam satu koloni yang besar tau. So sampah-sampah tu tak bolehlah nak dibiarkan dalam sarang dia tu. Dia kenalah bawa keluar kan. Sebab apa, kalau dibiarkan dalam sarang, dia akan mendatangkan penyakit lah. Macam kita lah, kita pun buang sampah dekat tempat-tempat yang jauh kan. So semut ni ada semut-semut yang khas ditugaskan untuk membuang sampah je. Dan kebanyakannya terdiri daripada semut yang sudah tua. Oh, okay. Sebab apa? Sebab dia pun sampah juga ke apa sebab masyarakat? Tak. Sebab saya kejap. Disclaimer, saya bukan kutuk golongan-golongan tua dekat Malaysia sebagai sampah masyarakat je. Sebab, okay, kenapa dia semut ni macam cakap tadi, dia digelar sebagai superorganism. Dia punya kasta dia, dia punya cara hidup semut ni boleh kita ambil iktibar tau. Sebab apa? Diorang tak mementingkan diri. Okay. Dia tak seperti manusia yang, ya, kita ada rasa selfish kita ada rasa pentingkan diri kan. Contoh, let's say lah, kita ada sampah, nampak sampah depan mata. Macam, alah, nantilah ada orang buang kan. Tapi semut tak macam tu. Semut kata, biarlah aku buang. Sebab apa? Ini untuk kebaikan koloni aku. Dan kenapa semut-semut tua yang buang? Sebab jangka hayat diorang tak lama. Okay. Maksudnya diorang dah hampir kembali ke alam sebalik mata dah kan. So disebabkan oleh semut-semut, disebabkan itulah semut-semut tua ni ditugaskan untuk membuang sampah. Berbanding dengan semut muda yang masih ada panjang perjalanan hidup dia lagi. Itu satu. Okay. Ada nak tambah ke atas semut lagi? Ada, boleh. Nanti. Okay, kita simpan. Boleh okay. Teruskan dulu. Kita pun dah cukup pelik dah. Benda tu ada semut yang tutup kepala kat lubang, ada semut tua yang buang sampah. Jadi, ada tak ni soalan khusus pasal benda pelik ada tak ciri pelik dalam dunia haiwan yang bagi kau memang susah nak percaya benda tu betul-betul real? Ciri-ciri pelik yang dimiliki oleh dunia haiwan yang tapi dia real. Tapi kalau orang cerita kau, betul ke ni real ke? Gitu dia punya reaction dia. Okay. Masih lagi orang kata masih lagi berkisahkan tentang semut kan. Kalau kita tengok, ya, macam aku cakap tadi, semut ni dia ada pelbagai punya macam-macam tugas, makan benda yang pelbagai dan sebagainya. Kalau kita pernah tonton lah filem Disney ataupun Pixar, misal kata macam Bugs Life dan juga Ants. Bugs Life ni dia berkisahkan tentang semut yang dia punya makanan dia adalah mengambil biji-biji benih dan dikumpulkan, kemudian belalang datang untuk tindas diorang. Itulah, itu dia punya cerita lah.
kita pernah tengok kan satu scene dekat dalam cerita Ants tu yang semut dia duduk berehat dekat dalam bar diorang lah. Dan duduk minum satu minuman yang minuman tu sebenarnya kalau kita perhatikan adalah serangga, sejenis serangga. So itu dikenali sebagai aphids tau. So dalam ciri-ciri pelik semut ni kan, ada semut yang tugas dia ataupun dia punya makanan dia adalah hasil daripada dia bercucuk tanam sendiri. So semut ni bercucuk tanam tau. Dan juga ada semut yang menjadi farmer ataupun peladang. Dia bela ada satu serangga yang dikenali sebagai aphid tu lah. Dan dia minum nektar yang dihasilkan daripada belakang ataupun punggung aphid tu. So dia jagalah pokok tu. Semut-semut ni akan jagalah aphids tu, bela diorang apa semua. Herd macam okay, kau pergi sini, ni kau kan pergi sini. manusia je ada ladang ni. Tak, manusia je ada ladang, manusia je bercucuk tanam tak kan. Semut pun ada. Semut dan juga anai-anai. Sebab apa? Ladang diorang ni macam contoh leaf cutter ants tau, ataupun semut pengungkis tumbuhan yang potong daun-daun dan sebagainya kan. Daun-daun tu bukan diorang makan. Diorang gunakan daun-daun tu, bawa ke sarang, pecahkan jadi kecil-kecil untuk menjadi lapisan untuk kulat tumbuh. So apabila kulat tu tumbuh, sebenarnya semut tu makan kulat tu. Itulah sumber makanan utama dia, selain daripada benda-benda lain yang diorang dapat lah, macam serangga lain dan sebagainya kan. Tapi yang menjadikan semut ni ataupun menjadikan kulat itu sebagai sumber makanan adalah leaf cutter ants yang ada dekat Amerika Selatan. Manakala yang jadikan aphids ni, kalau sebenarnya kita boleh tengok dekat sekeliling kita lah, saya tak pastilah sama ada spesies tu ada dekat Malaysia ke ataupun tak ada. Tapi memang ada semut yang mengembala aphids ni sebagai sumber makanan diorang. Itu saya kata, bagi saya itu dah cukup pelik lah kan. Sebab apa kita ingat manusia je macam tu. Tapi haiwan sekecil seperti semut pun ada kebolehan macam tu. Okay. Dia banyak benda yang aku tahu pasal semut hari ni. Kita 10 minit pertama ada tentang semut. Soalan ketiga. Kalau kau kena pilih satu haiwan sebagai simbol keindahan sains sesuai dengan topik kita, kau nak rasa haiwan apa yang boleh menggambarkan keindahan tu alam semula jadi? Kalau kita nak cakap ataupun memilih satu haiwan untuk digambarkan sebagai keindahan alam semula jadi kan, kita tak boleh kita tak payah nak tengok jauh pula. Kita tak payah nak fikir haiwan yang besar gagah sebenarnya. Itu sebenarnya semua biasa je. Tapi kalau kita perhatikan betul-betul, haiwan sekecil-kecil seperti serangga ni lah, kumpulan serangga ni sebenarnya boleh dah cukup menggambarkan betapa indahnya sains ataupun dia punya kepelbagaian biodiversity tu kan. Sebab setiap serangga macam even semut pun ada kebolehannya masing-masing. Manakala kumbang pun ada kebolehan dia yang tersendiri kan. Jadi serangga-serangga ni walaupun saiz dia kecil, tapi dia mendiami seluruh benua kecuali Antartika. So sebenarnya Antartika tak ada. So boleh dikatakan bahawa serangga adalah satu kumpulan haiwan yang paling berjaya setakat bumi ini wujudlah berbandingkan dengan haiwan-haiwan lain. Dan benda tu boleh dibuktikan daripada jumlah spesies serangga yang ditemui setakat hari ni lah. So yang berjaya dikenal pasti adalah sekitar 900,000 sehingga ke 1.2 juta jenis serangga. Spesies serangga yang kita tahulah. Tapi saintis anggarkan, walaupun yang paling konservatif ataupun paling rendah sekalipun, saintis anggarkan sehingga 2 juta, itu yang paling rendah, ataupun sehingga 30 juta serangga sebenarnya yang ada di dunia. Tapi belum ditemui dah. Tapi yang bakinya belum ditemui lah. Setakat ni kita kenal pasti 900,000 sehingga 1.1 juta. Tapi baki ni tu kita belum temui pun langsung. So dalam kepelbagaian spesies serangga ni, maka boleh dikatakan ialah dalam spesies semut yang hanya terdiri daripada 22,000 spesies saja dah ada yang bertani, ada yang membela haiwan lain, ada yang ini yang hairan ni, ada yang tangkap semut lain untuk dijadikan hamba. Ya. Ada semut yang tangkap semut lain, yang serang sarang semut lain untuk dijadikan hamba yang akan bekerja untuk koloni dia. Ada. Dah, bayangkan, semut yang 22,000 spesies je pun dah ada kepelbagaian yang seperti tu.
apatah lagi kumbang. Kumbang dia punya anggaran spesies dia ataupun apa yang kita telah temui setakat ni adalah 1/3 daripada jumlah serangga. Itu kumbang. Tapi kumbang ni bayangkanlah lagi banyak, mestilah lagi ada kebolehan dan kelebihan yang dikurniakan kan. Ada contoh tak kelebihan dia? Sebagai contoh, kalau kumbang ni pernah dengar ataupun tonton tak video tentang Bombardier Beetle? Okay, Bombardier Beetle ni dia adalah sejenis serangga yang menggunakan serangan kimia untuk mengelak daripada diri dia dimakan. Sebab apa? Kimia yang terkandung pada bahagian perut ataupun thorax kumbang tersebut, kumbang bombardier ni kan, dia akan bercampur apabila ditekan. Dia macam ada dua kantung lah dalam dia punya belakang kan, ataupun bahagian thorax tu kan. Ada dua jenis kantung, tapi apabila kumbang tu rasa dia ni terancam, dia akan picit benda tu, dia akan tekan diri dia, mencampurkan kedua-dua chemical tu, kemudian akan keluar cecair yang panas. So sebenarnya itu adalah baru satu je, belum yang senjata lain-lain biologi ni. lah dia pakai. Itu senjata biologi. Ada juga serangga ataupun haiwan yang gunakan slime. Yang slime ni macam benda-benda yang melekit untuk mengelak daripada diri dimakan. Bila dia jumpa mangsa ke ataupun pemangsa kan, dia akan sembur dia punya untuk jadikan melekit. Malah ada juga semut yang meletupkan diri dia. Serangga tu ataupun semut tu dikenali sebagai kamikaze ant. Kamikaze memang nama kamikaze. Orang panggil nama dia kamikaze ant lah. Dan semut ni ada dekat Borneo. Ya. So itu pun boleh kata antara, bukanlah nak kata penemuan terbaru, tapi macam baru viral lah cerita pasal semut kamikaze ni kan. Bila dia jumpa pemangsa, dia akan tekan diri dia, letup. Semut lagi kan. Semut lagi. Okay, dalam Animal Kingdom, mana yang lebih memukau bagi kau? Cara haiwan bertahan untuk hidup atau cara dia membiak? Sebab ini adalah dua, kalau ikut biologi tu, daripada dua agen evolusi untuk memastikan spesies terus tu kan. Jadi mana senjata pertahanan diri ke ataupun cara dia membiak? Sebenarnya kalau nak dipilih agak susah lah. Sebab apa? Kedua-duanya adalah aspek penting dalam sesuatu kehidupan lah kan. Iaitu bertahan hidup dan juga untuk membiak. Dua-dua ni adalah orang kata lumrah hidup lah kan. Macam manusia disebabkan oleh rasa mandat kita untuk terus hidup tu lah kita bertahan sehingga sehari ni kan. Sehingga ke hari ni. Manakala haiwan pun juga sama juga. Jadi nak kata nak pilih antara dua-dua tu agak susah. Sebab apa? Kedua-duanya boleh dikatakan sangat membantu untuk sesetengah ataupun bukan sesetengah, untuk semua spesies tu. So untuk bertahan hidup dan juga untuk membiak. Cuma kaedah dia tu mungkin berbeza lah. Sebab macam untuk bertahan hidup kan, macam semut tadi dia kata dia meletupkan diri, dia bercucuk tanam, dia bela haiwan lain, dia jadikan semut lain hamba. Ada juga dia dilengkapi dengan cakar dan gigi yang tajam dia, maybe kekuatan yang kuat, saiz yang besar dan sebagainya kan. Maksudnya dia lebih straightforward lah. Tapi untuk pembiakan ni dia lagi pelbagai lah. Dia lebih pelbagai. Kalau macam untuk membiak ni kan, macam kita tahu setengah spesies haiwan, mamalia tu beranak, reptilia bertelur. Lepas tu ada yang kedua-duanya, ada yang beranak dalam ataupun bertelur dalam perut dulu, kemudian melahirkan. Dia bukanlah keluarkan telur tu kan, tapi dia melahirkan anak. So kalau beranak dia dikenali sebagai viviparous. Kalau bertelur oviparous. Kalau kedua-duanya ovoviviparous. Ada ke? Ada. Misalnya macam jerung. Ada spesies jerung yang bertelur. Ada spesies jerung yang beranak. Ada spesies jerung yang bertelur dalam badan, kemudian akan keluarkan anak tu. So maksudnya dia ada kedua-dua life cycle tu lah. Ataupun kitaran tu. Tapi ada juga haiwan yang kalau tanpa pasangan pun, dia masih boleh lahirkan. Asexual. Asexual satunya, dan juga ataupun parthenogenesis lah. Apa
Apa tu? Iaitu dia dia boleh klonkan diri dia. Dia kan telur tu dia boleh dihasilkan kan. Dihasilkan tapi sebenarnya adalah exact copy kepada diri dia sendiri. Jadi ada spesies cicak kot yang macam tu, yang tapi bila lahir dia semua betina. Semua akan jadi betina lah. So itu salah satu spesies cicak. Ada spesies ikan seperti ikan badut. Macam ikan badut macam cerita ikan Nemo kan. Macam cerita Nemo tu lah. Dia adalah clownfish. So sebenarnya kalau kita tengok, dia agak kelakar sikit lah cerita Nemo ni kan. Kalau kita tengok, sebenarnya sepatutnya lah lepas kematian ibu Nemo tu kan, sepatutnya Nemo tu akan jadi pasangan kepada bapa dia tau. Sebab ikan badut ni hidup dalam hierarki ataupun turutan dia lah. Yang paling besar saiz ni ataupun leader dalam kumpulan tu adalah betina, which is saiz dia yang paling besar. Dan yang kedua adalah jantan yang saiz dia sedikit kecil, tetapi tugas dia adalah untuk mempersenyawakan betina tu. Maksudnya untuk mengawal lah dengan betina tu tadi. Manakala yang bawah-bawah ni adalah anak-anak dia yang lain yang tak matang lagi secara seksual. So, bila mak Nemo dia dah mati, sepatutnya Nemo ni akan jadi jantan yang kedua yang mempersenyawakan telur bapak dia. So technically bapak dia ni akan bertukar jantina kepada betina. So itu ikan Nemo. Tapi ada juga pelbagai jenis Jadi, ikan lain. cerita Nemo tu dia tak adalah tunjuk benda tu. Tapi technically ni maksudnya itulah benda betul yang sepatutnya berlaku. So tapi dia agak creepy jugalah bila kau fikir macam ni kan. Maksudnya Marlin tu ataupun bapak Nemo tu cari anak dia bukanlah sebab dia sayang anak dia. Sebab tak ada pasangan hidup. 18 tahun di atas. Apa yang tu? Jangan bagi anak-anak tengok. Hilang dah punya childhood orang. So cara membiak tu boleh kata pelbagai lah dan memang sangat-sangat menarik. Okey. Soalan saya terusnya. Sebab saya masih meremang memikirkan ikan Nemo tadi. Tapi soalan ni, ada tak haiwan yang kau rasa underrated tapi sebenarnya sangat unik? Underrated betul. Orang tak tahu, tak banyak tahu, tapi kau rasa haiwan ini patut diperkenalkan lah, orang perlu tahu. Okey. Ada spesies haiwan ni yang dikenali sebagai kumpulan monotremata ataupun monotrim dalam bahasa Inggeris ni. So, monotremata ni adalah satu kumpulan haiwan yang purba antara mamalia dan juga reptilia. Sebenarnya kalau kita tengok jalur evolusi tu kan, dia bermula daripada haiwan amfibia, kemudian reptilia, kemudian mamalia kan. So antara peralihan kedua-dua kumpulan hidupan ni, ada satu lagi kumpulan kecil iaitu monotremata. Iaitu dia mamalia, tetapi pada masa yang sama dia bertelur dan menyusukan anak. Sedangkan macam kita fikir, mamalia kan berbulu dan beranak kan, dan menyusukan anak. Macam mana satu jenis haiwan ni yang dia berbulu, dia bertelur dan dia menyusukan anak? Platypus. Dan haiwan tu adalah platypus dan juga echidna kan. Platypus dan echidna. Dia sama keluarga ke apa? Sama spesies ataupun? Dia sama keluarga. Sama satu kumpulan monotremata lah. Platypus adalah platypus, echidna. Echidna ni rasanya ada 4 spesies je. Platypus ni satu je lah. 4 spesies tapi satu tu dah pupus. Hanya 3 je kot yang masih ada sampai sekarang ni kan. So haiwan ni dia menunjukkan bahawa berlakunya peralihan antara kumpulan hidupan reptilia dan juga mamalia ni kan. So sebenarnya kalau kita tengok dia sebenarnya sangat menarik sebab apa, dia macam satu bukti yang menunjukkan bahawa kita juga ataupun manusia ni juga pernah melalui proses yang seperti itu. Sebab apa kalau kita tengok, ini macam lari sikit lah sebab kita sembang pasal manusia lah kan. Kalau kita tengok dalam perubahan fiziologi janin tu kan, awal-awalnya kita punya sel saraf ni menyerupai amfibia, kemudian bertukar jadi reptilia, kemudian jadi mamalia seperti produk akhir dia lah.
Tapi awal-awal dia macam mirip seperti ikan ataupun amfibia. Dia start daripada tu dulu. Maksudnya daripada dulu sampai sekarang tak ada perubahan lah. Daripada yang primitif, yang kita anggap primitif seperti ikan, amfibia dan sebagainya. Baru dia beralih kepada reptilia, baru dia beralih kepada mamalia. So rasanya kumpulan monotremata ni underrated sebab tak ramai yang tahu. Kita tahu yang dia boleh bertelur tapi tak tahu yang dia menyusukan anak dan sebagainya kan. So dua kumpulan haiwan ni rasa underrated lah bagi saya. Okay. Seekor haiwan yang bertelur yang menyusukan anak. Kita lelaki tu menyusukan anak walaupun bertelur. Okay. Soalan yang seterusnya. Okay, kita bagi makanan, sibuk tenang, tak maaf. Okay. Banyak-banyak contoh tadi dah cukup kreatif lah. Yang aku nampak haiwan berladang, menghamba dan sebagainya. Ada tak contoh lain yang menunjukkan bahawa haiwan ataupun alam, kita panggil sebagai alam semula jadi dekat luar sana, sama kreatif ataupun lebih kreatif daripada manusia yang out of mind atau punya kreativiti tu lah. Kreativiti haiwan ni dia lebih berhubung kait kepada daya dia untuk terus hidup lah. Tapi kalau nak dikomparekan dengan manusia, ya haiwan memang mempunyai pelbagai jenis kelebihan dan sebagainya kan. Tetapi manusia itulah satunya, manusia dikurniakan akal dan boleh mencipta dan sebagainya. Sebab itulah manusia sekarang menjadi satu spesies yang dominan. So untuk kreativitinya dunia haiwan ni adalah daripada segi dia bertahan hidup lah. Macam mana dia walaupun dengan saiz yang kecil dia boleh memburu, walaupun ada setengah spesies haiwan yang dia punya aktiviti perburuan ni adalah dengan menunggu saja kan pemangsa lalu. Kebanyakannya haiwan yang macam tu dialah dekat darat pun ada, tapi di laut-laut dalam lah kan, yang keadaan fiziologi tu sangat-sangatlah menekan ataupun dalam persekitaran yang sangat-sangat bahaya lah. So diorang beradaptasi dengan bergerak secara perlahan, tak banyak bergerak, tak ada nak kejar-kejar mangsa ke apa kan, melainkan dia hanya duduk tunggu mangsa lalu depan mulut dia, barulah dia makan. So kalau kita lihat daripada segi aspek kreativiti ni, ialah haiwan tu pelbagai, tetapi yang pemenang ni masih manusia lagi. Masih manusia lagi lah. Sebab itu kita manusia sekarang ni ada lebih kurang 7 bilion, betul? 8 bilion. Aku tengok cerita like manusia 8 bilion kan, serangga berapa? Tak tahu, 100, 200. Sebanyak bintang di langit. Dianggarkan bahawa serangga yang ada wujud lah dekat atas muka bumi ni adalah sebanyak 10 quintillion. 10 quintillion. 10 tambah dengan 18 lagi kosong dekat belakang dia. Betul kita tak nampak? Ada je dekat sekeliling. Even itu adalah serangga secara umum je lah. Tapi semut pula adalah 200 juta untuk seorang manusia. 200 kali juta. 200 juta. Maksudnya satu manusia jumlah dia bersamaan dengan 200 juta ekor semut. Bayangkan, manusia ada 8 bilion. Darab lah. 8 bilion darab 200 juta. Itulah jumlah semut. Tapi serangga 10 quintillion. Itu adalah anggaran saja. Mungkin lebih, mungkin kurang. Tapi memang sangat-sangat banyak lah. Diorang punya biomass ni ataupun berat jisim bio ni untuk serangga memang sangat-sangat sangat-sangat besar. Even macam kata yalah macam jumlah semut tadi kan, 200 juta tu bersamaan dengan 60 ataupun 700 biji bas kot, tak silap saya. 200 juta ekor semut. Balik rumah yang takut kepada serangga, yang ada fobia kepada serangga, saya minta maaf lah bagi pihak Saudara Syamil. Berapa angka dia? Apa dia? Angka tadi? 10 quintillion. 10 quintillion. Maksudnya mungkin ada dia bersembunyi dekat korang punya bawah bantal, dia bersembunyi dekat bantal peluk korang, bawah katil, celah katil dan sebagainya. Itu bedbug. Tu bedbug. Yalah, katalah aku pernah kena kata. Okay. Soalan seterusnya pada aku.
Katakan Hamil, engkau memiliki keupayaan untuk mengambil kelebihan yang kau nampak pada haiwan tu, yang manusia tidak ada, dan kau rasa kalau manusia ada tu lagi akan improve diri kita. Apa kelebihan dia? Dia Contohnya deria bau ke, pendengaran, penglihatan. okay. Ada kata apa, pasal contoh berkenaan dengan deria bau ni, kita dah ada contoh dia. Sebab apa? Ada satu kisah berkenaan dengan seorang wanita yang tak boleh tahan sangat dengan bau suami dia. Tetapi bila suami dia tu tanya orang-orang lain, tanya yalah adik-beradik yang lain kan, kau ada bau pelik ke dekat aku ni? Lepas tu orang tu kata tak ada pun. Tapi bini aku tak boleh tahan lah bau aku, sampai perkara ni berlanjutan sampai bini dia memang langsung tak boleh dekat dengan dia. Tetapi dengan berlalunya masa apa semua kan, akhirnya suami dia tu dia bawa suami dia pergi ke hospital kan, untuk bagi tahu, untuk untuk dapatkan bantuan doktor lah. Kenapa saya bau benda pelik lah dekat suami dia ni? Akhirnya doktor tu dapat diagnose yang suami dia ni ada Parkinson. Dan perempuan tu boleh bau. Bau So, Parkinson ada bau lah. maksudnya dekat daripada situ juga saintis macam pelik lah dengan apa benda yang berlaku ni kan. So bila diorang isolate bau-bauan tu, akhirnya barulah dikenali bahawa certain bau ni dihasilkan oleh pesakit Parkinson. Dan sekarang ni ujian tu digunakan untuk detect jika seseorang tu ada penyakit Parkinson ataupun tak. Okay. So itu orang kata apa, salah satu contoh superhuman sense lah yang dimiliki oleh perempuan tu kan. Sebab apa dia boleh detect Parkinson. Sebagai contoh lain, maybe dalam segi melihat pula kan. Kalau kita tahulah, mantis shrimp ni, dia boleh lihat pelbagai jenis warna. 18 jenis warna kot. Sehingga ada saintis katakan bahawa mantis shrimp boleh detect kanser. Kalau manusia boleh lihat berapa warna? Manusia, warna dalam spektrum lah. Dalam spektrum tu warna pelangi lah. Itu saja yang kita boleh lihat. Infrared kita tak boleh nak tengok. UV kita tak boleh nak tengok. Tapi haiwan-haiwan ni boleh detect benda-benda macam tu. Boleh detect warna-warna macam tu. So itulah yang membantu haiwan-haiwan ni terus hidup. Macam contoh, ular memburu menggunakan infrared kan, untuk detect haba yang dihasilkan oleh mangsa dia. Okey, menarik. Ada yang Parkinson. Lepas ni kalau kita bawa busuk, jangan tuduh suami kita kentut ke apa. Bawa dia pergi ke hospital pun dah tahu kita ada dia untuk detect Parkinson. Okey, kita santai-santai dia untuk hari ni punya episod. Okey, aku rasa aku dah tahu dah jawapan kau. Tapi aku nak tanya juga ni, antara serangga, burung, mamalia dan reptilia, kumpulan mana yang bagi kau banyak rasa pelik untuk kita kaji? Aku dah tahu dah jawapan kau. Tapi aku nak tanya dia. Okay, dah tahu kan. Tapi nak tanya juga. Ni degil masalahnya. Okay. So, daripada jawapan aku tadilah. Jawapan aku sebelum-sebelum ni, bila aku cakap bahawa serangga tu jumlah dia tu lagi banyak. So, maksudnya kebarangkalian untuk dia mempunyai kelebihan yang pelik-pelik tu dimiliki oleh serangga lah. Sebab apa? Kalau kita compare jumlah spesies reptilia, mamalia dan sebagainya, serangga yang paling atas sekali, yang ada 900,000 hingga 1 juta spesies tu kan. Manakala mamalia baru 6,000 lebih kot. Reptilia 9,000 lebih. Burung maybe banyak sikit, 11 hingga ke 12,000 spesies. So dalam jumlah tu saja, kebarangkalian untuk memiliki kebolehan yang aneh-aneh ni memang banyak dekat serangga lah. Dengan daya hidupnya, dengan cara membiaknya. Dan yang paling, orang kata apa, paling orang maybe tak tahulah kan, ada labah-labah yang boleh jadi spy tau, untuk menyelusup masuk ke dalam koloni semut. Okay. Dia menyamar jadi semut ke apa? Dia menyamar jadi semut. Okay, labah-labah ada 8 kaki kan. So kalau dia berjalan biasa tu, semut tu tahulah, kau ni labah-labah. Tapi dia nak menyeludup masuk ke dalam koloni semut untuk makan semut. Dia ni memang pemakan semut, laba-laba ni. Laba-laba ni dikenali dengan nama laba-laba Zoderian. So dia macam Ethan Hunt dalam cerita Mission Impossible lah. Dia boleh seludup masuk dalam koloni semut kan.
So, waktu dia nak masuk tu, waktu labah-labah nak masuk, dia akan berjalan menggunakan 6 sahaja daripada 8 kaki dia. Manakala balance 2 kaki tu akan digunakan macam antena. Digerak-gerakkan macam antena Oh. semut. So, bila dia dah dapat target seekor semut tu, dia digigit, dipengsankan. Kemudian, dia letak semut tu kat bahagian bawah, kat belakang dia. Kemudian berjalan sambil bawa semut tu. Sebab ada satu dokumentari yang tunjukkan macam mana labah-labah ni memburu kan. Sebab semut ni walaupun dia punya daya penglihatan dia tak baik, tapi dia punya deria bau tu sangat-sangat kuat tau. Macam mana dia nak kenal kawan dia adalah melalui deria bau lah. Dan juga sentuhan tu kan. Tapi waktu labah-labah tu nak bawa balik semut yang berjaya dia buru tu, dia ditahan tau oleh semut tentera. So bila dia ditahan, dia dari bau dia sendiri maybe tak dapat cover lah, tapi disebabkan dia bawa semut yang dekat belakang dia tu, so bau tu berjaya disembunyikan. Semut tak boleh nampak ke apa? Tak ada mata? Dia punya penglihatan tak berapa power sangat. Walaupun mata dia banyak kan, tapi penglihatan dia tak berapa power sangat. Itu semut lah. So dengan menggunakan antena yang kaki yang sebagai antena tu kan, dia berjaya melepaskan diri. Itu labah-labah punya kebolehan. Dan ada satu lagi labah-labah yang boleh bela haiwan peliharaan lagi. Bukannya macam semut tadi dia herding Tak. Ini dia bela katak. Labah-labah tarantula bela katak. Dalam katak tu comel ke? Tak. Ini adalah satu simbol ataupun salah satu contoh hubungan mutualistik lah. Aku terima manfaat daripada engkau, kau terima manfaat daripada aku. Sebagai contoh lah, kau katak lah kan, aku labah-labah. Okay. Ini katak macam mana? Okay. Tak nampak lah. Okay, kau katak, aku labah-labah. Aku labah-labah, aku tak dilengkapi dengan bahagian badan yang melekit dan sebagainya kan. So kalau semut masuk ke dalam sarang aku, nak makan telur-telur aku tak boleh nak buat apa-apa kan. Tapi katak pula, katak memang makan semut. Katak memang makan serangga-serangga lain yang kecil kan. So ada faedahnya untuk aku bela kau dalam sarang aku, dan kau pula ada faedah terima perlindungan daripada aku. Maksudnya tak adalah sesiapa serangga ke ular ke apa yang boleh datang suka-suka kan. Sebab apa? Aku ada. So itulah salah satu contoh hubungan mutualistik antara dua organisma yang sangat-sangat berbeza. Okey. Bila kita sebut pasal haiwan ni kan, lagipun kau suka serangga, kau akan jumpa yang haiwan-haiwan yang memang kita panggil sebagai alien-like. Apa reaksi kau bila first time kau nampak alien-like animal ni? Macam alien-like animal ni, itulah, macam tak berapa banyak lah pula contoh ni. Mungkin dasar laut ke apa? Kau boleh pilih. Ikan-ikan ke? Blockfish. Alien-like juga kan? Blockfish Anglerfish. Okay, salah satu contoh haiwan yang boleh dikatakan macam alien-like adalah anglerfish ataupun ikan pemancing lah. Masih lagi dalam cerita Nemo tu kan tiba-tiba bila dia masuk ke jurang dalam tu, tiba-tiba ada satu ikan yang ada lampu. So ikan tu dikenali sebagai anglerfish. Anglerfish ni dia dilengkapi dengan tubuh yang stocky tau. Dia sebenarnya tak besar pun anglerfish ni, dia kecil je. Tapi bila ambil gambar tu nampak macam besar lah. So anglerfish ni dilengkapi oleh satu organ yang dikenali sebagai eschar tau. Eschar ni, dalam eschar tu ada bakteria, tak silap saya spesies dia maybe Vibrio, sama macam spesies penyebab taun Vibrio cholera. Tapi yang menghasilkan cahaya tu tak sama lah, lain lah. Tapi masih lagi spesies Vibrio, dia menghasilkan cahaya untuk tarik ikan-ikan lain untuk dekat dengan dia dan dia boleh makan lah. Itu salah satu contoh. Tapi cara membiak ikan anglerfish ni pun sangat-sangatlah berbeza. Sangat-sangatlah orang kata pelik lah. Sebab apa? Dalam kumpulan haiwan, biasanya yang besar tu adalah betina, yang kecil tu jantan. Tapi dekat haiwan-haiwan darat, maybe seperti gajah, singa tu maybe terbalik lah kan. Tapi majoritinya yang besar tu adalah betina dan yang kecil adalah jantan. Sama juga seperti ikan anglerfish tu. So, bila anglerfish ni nak membiak kan, si jantan ni saiz dia kecil je.
So sebenarnya bila dia membiak tu bukan seperti haiwan-haiwan lain yang membiak dan berlalu pergi. Tak ada. Dia akan terus melekat ke badan anglerfish betina tu dan jadi parasit. Dia akan melekat lah. Macam tu. Kerja dia menghasilkan sperm. Akhirnya lama-lama badan anglerfish betina ni akan serap dia. Maksudnya Pelik incorporate. juga cara dia membiak kan. Pelik juga kan dengan cara dia membiak. Memang alien punya. Memang alien-like lah. Lepas tu untuk haiwan-haiwan yang memiliki ciri alien lain. Macam kalau kita tengok cerita Alien versus Predator kan dia boleh keluarkan rahang dia tu. So ada spesies ikan ni, belut more. Belut more ni belut yang ada selalu dekat terumbu karang yang tengah-tengah mulut dia tu kan. Dalam mulut dia ada lagi satu set rahang yang kecil yang boleh ditolak keluar. Sama lah macam alien tu. Maknanya kita cipta alien predator. Maybe daripada inspirasi dia daripada haiwan-haiwan yang ada dekat dunia ni lah. Okay. Aku rasa kita dah sampai penghujung. Dah lebih 40 minit kita punya podcast. Jadi aku nak kau rumuskan kita punya topik pada hari ni. Indahnya sains tu. Rumusan terakhir sebelum kita tamatkan. So kesimpulan ataupun rumusan daripada perbincangan hari ni adalah supaya kita dapat lagi menghargai alam yang kita duduk ni, untuk sama-sama menjaga dia, ialah manusia dianggap sebagai khalifah di muka bumi kan. So kita kenalah sama-sama menjaga kelestarian alam, dan juga perhatikan walaupun haiwan ataupun serangga sekecil-kecil serangga itu mempunyai impak yang sangat besar, mempunyai kebolehan yang tidak kita tersangkakan dimiliki oleh sejenis haiwan. Sebab apa? Kita rasa manusia je bagus. Manusia je rasa dia boleh bina peradaban yang sebesar-besar ni kan. Sedangkan semut boleh bina kota metropolitan bawah tanah. Ada satu sarang tu, dia punya keluasan dia menjangkau 3,700 batu. Melintasi Amerika Selatan tu kan. Maksudnya dalam berjutaan macam mana seorang ratu boleh kawal koloni dia yang beratus-ratus juta tu kan, hanya menggunakan dengan feromon. Feromon tu bau-bauan lah kan. So walaupun serangga sekecil-kecil serangga dia mempunyai kebolehan yang macam tu kan. Itulah yang patutnya kita fikir. Apa lagi yang Tuhan kita ni ciptakan. Walaupun serangga macam tu pun dah diberikan macam tu, kita manusia ni apa yang patut kita buat dekat alam semesta ni. Okey. Biasa itu je ringkasan dia. Okey. Saya nak akhiri kita punya sesi ni. Sambil ni barisan dekat depan ni dia ada buku-buku. Buku-buku sains. Jadi aku bagi kau masa 1 minit untuk kau promosi ni. Link dekat description lah. Jangan lupa sebut. Okey. 1, 2, 3. Mula. Okey korang, boleh dapatkan saintis-saintis agung Islam untuk pelajari macam mana, apakah yang ditemui oleh saintis-saintis agung ni seperti Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Ibn Sina dan sebagainya. Nak tahu lebih lanjut, boleh dapatkan di beg kuning. Harga ni RM33 sahaja. Link dekat description ni. Link dekat description video YouTube ni. Link dekat description YouTube ni. So, seterusnya, nak tahu macam mana teori evolusi manusia ataupun bagaimana manusia itu beralih daripada fasa zaman batu sehinggalah ke zaman sekarang, boleh dapatkan buku Genesis 2, Sapien dan Neo Manusia. Untuk tahu macam mana manusia ni bakal berakhir ataupun teknologi manusia apakah yang akan datang pada satu hari nanti yang kita boleh incorporate seperti gene editing untuk menyunting gene dan sebagainya kan, untuk buang penyakit, boleh dapatkan buku Genesis 2 ni. Ada dalam description kat bawah. Seterusnya, untuk nak tahu tentang angkasa raya, macam mana matahari itu tercipta, bagaimana bulan itu tercipta, macam mana lohong hitam ni berfungsi, boleh dapatkan buku angkasa raya ni, ada dekat description di bawah. Cik baik tak nampak? Tak apa. Ini adalah salah satu buku yang saya edit. Buku Biologia, pengajian tentang makhluk dan kehidupan. Buku ni sesuai untuk mereka yang walaupun masih sekolah, sangat-sangat sesuai dibaca. Kerana apa? Buku ini dimulakan dengan serendah-rendah ilmu, iaitu ilmu falsafah. Kemudian kita beralih dengan pelbagai peristiwa-peristiwa pelik dalam biologi seperti
bagaimana cicak itu melekat pada dinding, macam mana kentut tu terhasil dan sebagainya. Boleh dapatkan buku biologi yang ini dekat link description di bawah. Okey. Terima kasih. Saya ucapkan kita 4 sekali dalam episod kali ni kita promote buku-buku sains yang dipunting oleh saudara Syamil sendiri. Jadi saya nak akhiri kita punya sesi podcast ni. Kita sekali yang kurang tu, kalau ada lawak yang saya punya lawak yang agak tak selesa saya punya cakap-cakap cara kami berbual ni, ada yang rasa macam kurang formal dan sebagainya, saya baca kritikan anda yang kurang tu datang dari kedalaman kami lah. Ada orang baik. kritik lah. Ada. Dia tak apa-apa suka aku dengar Iman apa santai-santai. Okay. Yang baik tu datang daripada Allah SWT. InsyaAllah kita akan berjumpa dekat episod yang akan datang. Episod tentang apa, siapa tetamu tentang kami. Kita tunggu pengumuman dalam trailer yang biasa kami akan upload. Kami akan naikkan 2-3 hari awal sebelum episod dilancarkan. Okey, terima kasih. Okay, Mi. Terima kasih sebab jemput. Okey, Assalamualaikum. InsyaAllah buku akan datang lah nanti. Akan datang insyaAllah. Tunggu pengumuman juga daripada kami. Okey.